Mangsa ditemukan dalam keadaan menyayat hati setelah ditetak bertubi-tubi hingga lengan kiri putus dan kaki kanannya juga putus. Saya tanya, adakah ini perbuatan manusia atau anda nilaikan sendiri? Laporan polis berkata, punca kejadian ini adalah gabungan bom jangka, dendam lama, isu tanah, kemarahan terhadap video viral anak suspek, dan yang paling kritikal, suspek berusia 45 tahun itu telah disahkan positif dadah jenis metamfetamin. Dadah jenis metamfetamin memang terkenal dengan kesan keganasannya dan halusinasi. Suspek di bawah pengaruh dadah menggunakan parang menyerang sepupunya hingga putus lengan dan kaki. Ini bukan lagi kes pembunuhan biasa. Ini adalah kes kegilaan di bawah pengaruh bahan terlarang. Syukurlah suspek telah direman 7 hari. Pihak polis menyiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jangan ada istilah dibawa ke hospital bahagia. Dia positif dadah. Dia membawa senjata. Dia membunuh dengan cara kejam. Kita tuntut pendakwaan agar hukuman mati dikekalkan. Dan kenapa dadah masih berleluasa di kawasan itu? Siapa yang bertanggungjawab memastikan individu sebegini tidak membawa senjata tajam dan tidak mengancam keselamatan masyarakat? Kes jenayah sebegini berulang-ulang dari semasa ke semasa dan rakyat semakin takut. Kepada keluarga mangsa, kami menadah tangan tanda simpati. Kami tidak akan biarkan kes ini dilupakan dan sejuk. Untuk korang semua, like video ni, share kepada semua dan komen #hukuman 302. Biar pihak berkuasa tahu, rakyat mahu keadilan segera.